Persiapan nak sambut Ramadan, nak seronok dengan Ramadan ialah baca doa yang Nabi baca ni. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah kepada kami untuk kami menghadapi Ramadan. Wa sallim Ramadana minna. Berikanlah kesejahteraan Ramadan untuk kami. Kesejahteraan yang ada dalam Ramadan tu bagilah untuk kami ya Allah nanti. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan terimalah ibadah Ramadan daripada kami dengan sebenar-benar penerimaan. Doa ni boleh tulis lekat di dinding, baca hari-hari sebelum sampai Ramadan. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi seronok nak sambut Ramadan. Doa ni insyaAllah yang Nabi baca ni untuk Allah Ta'ala lancarkan ibadat kita dalam Ramadan. Allah dorong hati kita, masa, tenaga kita, fizikal kita untuk beribadat dan kebaikan dalam Ramadan. InsyaAllah dengan doa ni Allah Ta'ala jadikan kita ikhlas untuk melakukan ibadat dalam Ramadan.